Live lah, tabak semua sedalnya. Minum air kosong tu macam tak rasa. Sekarang umur? Tahun ni 38. Potong kaki dah berapa lama? Setahun 2 bulan. Macam mana ya? Macam mana detect masa saya mengandungkan anak yang bongsu masa saya umur 37 tahun. Baru je lagi. Tapi doktor cakap memang awak ni dah memang ada kencing manis sebelum mengandung. Awak je yang tak tahu. Oh, dia nak air manis. Live lah. Tabak semua sedalnya. Paling kerap tu 100 plus. Botol paling besar tu lah saya minum. Hari-hari kita kerja berat. Duduk pula kat luar panas. Minum air kosong tu macam tak rasa. Dia nak air manis tu juga. Kerja apa dulu? Pos laju hantar-hantar barang. Bawa kereta. Turun naik tangga rumah orang ni. Panjat tingkat atas sekali. Lepas tu kita pula ambil budak sekolah. Angkat barang. Pos laju tu bawa masuk rumah dulu. Lepas tu hantar budak sekolah. Lepas tu dah habis hantar budak sekolah. Angkat pula masuk kereta balik. Dia sakit. Dalam masa 2 minggu tu terus kena potong. Masa tu memang down gila lah. Tapi kita kuat sebab anak duduk hospital dekat 21 hari. Anak aku ni makan tak? Sihat tak? Banyak fikir. Sebab tak biasa lagi kan. Harapnya boleh serasi lah sesuai dengan saya kan. InsyaAllah pada Etika Takaful, terima kasih lah sebab mensponsor saya. Kaki palsu, bangga saya boleh kembali bekerja ke, boleh, sebab kata orang boleh berdikari lah bawa kereta sendiri ke, emergency apa-apa kan, kita tak boleh nak bergerak, susah juga.